Kalau saya sebut artis, apa yang terlintas kat kepala you? Siti, okay, cantik. MJ, kalau saya apa? Nilofer ke, Sudirman, M. Nasir. Kalau saya sebut kereta, Proton, okay, nice one. Ferrari. Dalam konten, untuk kita nak bagi orang pay attention, kita guna nama-nama yang ringan. Otak kita daripada zaman 100,000, 200,000 tahun yang dulu, kita ni pay attention kepada benda yang kita kerap kali tengok. Waktu tu mungkin dia dalam bentuk makanan yang kita jumpa bila kita makan. Dia boleh jadi juga jalan kita balik ke rumah kita. Kita ikut laluan yang sama. Laluan yang sama tu tak ada binatang buas apa semua. So otak kita ni terbina untuk pay attention kepada benda yang sama. Tu cerita 100,000 tahun yang dulu. Dan kita sekarang dah tak kena masuk hutan lah. Kita nak kena buat konten. Soalan saya, macam mana kita nak teka barang yang semua orang tengok banyak kali? Sebab kita tahu dah tadi, manusia pay attention kepada benda yang dia kerap tengok. So dekat situ yang kita bagi narrow down sikit benda tu. Kita cuba cari benda yang memang dah famous dah. Macam kita ambil contoh tadi kan, bila saya sebut kereta saja, semua orang boleh sebut banyak kali Proton, Ferrari. Bila saya sebut artis, ramai orang boleh sebut Siti Nurhaliza. Jadi apa kita buat dalam konten? Kita guna nama-nama renown tadi tu dalam konten kita.